Trump beri amaran keras kepada Netanyahu. Jangan serang Iran sekarang. Presiden US Donald Trump secara terbuka beri amaran kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu supaya jangan bertindak melancarkan serangan ke atas Iran. Lebih-lebih lagi ketika rundingan nuklear masih berjalan. Trump tak mahu Israel rosakkan peluang rundingan damai yang sedang diusahakan antara Washington dengan Tehran. Kenapa Trump nak tegur Netanyahu ni? Trump khawatir jika Israel bertindak sendirian, rundingan tentang program nuklear Iran boleh hancur. Katanya sekarang ni masih yang penting dan jangan ganggu proses diplomasi. Malah, Setiausaha Keselamatan Dalam Negeri US, Kristi Noem, turut sampaikan mesej sama masa bertemu Netanyahu baru-baru ni. Israel bersedia untuk serang. Laporan perisikan US dedahkan bahawa Israel boleh lancarkan serangan ke atas Iran dalam masa 7 jam sahaja, terlalu cepat untuk US bertindak balas. Ini menyebabkan pegawai US makin risau, lebih-lebih lagi bila ada isyarat dari Israel sendiri bahawa mereka mungkin bertindak walaupun rundingan berjaya. Bagi Israel, program nuklear Iran memang ancaman besar dan mereka tak yakin dengan sebarang perjanjian yang benarkan Iran terus perkaya uranium mereka. Ketegangan meningkat antara US dan Israel. Amaran Trump mencetuskan ketegangan baru antara US dan Israel. Rundingan di peringkat tertinggi sedang berjalan dengan US beri tekanan supaya jangan bertindak melulu kepada Israel ni. Tapi dari sisi Israel, mereka rasa masa semakin suntuk dan kalau perlu bertindak, mereka mungkin akan lakukan secara unilateral. Iran tak berdiam diri. Iran pula beri amaran balas. Komander tentera Iran, Major General Abdurrahim Mousavi, kata mereka bersedia sepenuhnya untuk lawan balik jika Israel buat kesilapan besar. Kalau betul berlaku serangan, risiko konflik lebih besar di Timur Tengah memang sangat tinggi. Isu sebenar, perjanjian nuklear 2015. Ingat lagi perjanjian nuklear Iran yang Trump tarik diri masa penggal pertama dia? Sejak itu hubungan US-Iran jadi tegang semula. Rundingan baru ini cuba capai satu persetujuan yang kawal program nuklear Iran. Tetapi masih banyak isu, terutamanya pengkayaan uranium yang belum dipersetujui. Jadi amaran Trump kepada Netanyahu tunjukkan betapa rapuhnya rundingan diplomatik ini. Satu langkah silap boleh cetuskan perang. US nak selesaikan secara damai, tapi dalam masa yang sama semua pihak termasuk Iran dan Israel sedang bersiap sedia untuk kemungkinan yang terburuk. Dunia sedang perhatikan.